Ulama berbeza pendapat sama ada kepala disapu sekali atau 3 kali. Sapu kepala 3 kali. Kira Syafi'i lah. Ini mazhab Syafi'i, dia kata 3 kali. Kepala pun 3 kali, sebab dia kata ada hadis riwayat lain daripada Osman yang mana disebut, Osman sebut dan Osman buat sapu kepala 3 kali berdasarkan hadis tu bawah tu. Kita skip bawah tu, tengok 3 kali hadis daripada Syaqiq bin Salamah. Dia kata saya melihat Osman Ibn Affan membasuh 2 lengannya 3 kali. Kemudian dia sapu kepala dia 3 kali. Kemudian dia kata saya melihat Nabi SAW melakukan demikian. Okey. Abu Daud mengatakan, ni riwayat Abu Daud. Abu Daud kata, Waqi' meriwayatkan daripada Israel yang mana Osman berkata, daripada Israel yang mana Syaqiq bin Salamah berkata Osman berwuduk 3 kali semata-mata. Ni bahasa orang hadis. Bahasa orang hadis, ulama hadis bila dia komen sesuatu hadis, kadang-kadang dia komen, dia bagi isyarat je. Dia tak bagi secara detail. Bila Abu Daud kata Amir bin Syaqiq, riwayat daripada Syaqiq bin Salamah yang mana dia sebut Osman wuduk 3 kali, sapu kepala 3 kali. Lepas Abu Daud riwayat hadis tu, Abu Daud kata ada pun Waqi' dia riwayat daripada Israel, dia tak khabar pun Osman sapu kepala 3 kali. Cuma kata Osman wuduk 3 kali. Menunjukkan Abu Daud sedikit sangsi dengan tambahan perkataan Osman sapu kepala 3 kali. Kerana Waqi' yang siqah, dia tak tambah perkataan tu. Ada seorang perawi dia bagi tambah. Perawi yang lebih siqah tak tambah. Maka Abu Daud memberi isyarat ada sedikit problem. Jadi orang belajar hadis, bila Abu Daud komen macam ni, dia dapat rasakan tambahan ini bermasalah pada Abu Daud. Saya cakap bahasa tinggi sangat? Okey, boleh lah. Dia ada ramai-ramai perawi. Macam ni ada ramai kan, ada 400 lebih. Saya baca hadis, majoriti yang Power Rangers ni, anak murid yang cemerlang gila-gila macam ni, cream of the cream, riwayat tak tambah. Ada seorang lah nangoi yang bagi tambah. Kata orang Kedah nangoi kan, maksudnya bukan nangoi, maksudnya dia tu tak terkenal mana, tiba-tiba ditambah satu perkataan dalam riwayat yang saya baca. Orang yang datang kemudian, dia dengar hadis ni, dia tengok semua jago-jago tak tambah, hanya seorang perawi yang tak berapa kuat tambah. Dia sangsi tak dengan tambahan tu? Macam tu lah hadis. Jadi tambahan yang Osman sapu kepala 3 kali tu, Abu Daud dia beri isyarat. Dia kata Waqi' tak tambah. Waqi' riwayat daripada Israel, dia tak tambah. Maka sebab tu ulama berbeza pendapat tentang hukum sapu kepala ni 3 kali itu sunnah ke tak? Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata sunnah. Sebab hadis ni, hadis daripada Amir bin Syaqiq, daripada Syaqiq bin Salamah, jelas Osman sapu 3 kali. Okey, kita baca komentar Abu Daud lain, komentar yang lain daripada Abu Daud. Tengok apa kata Abu Daud. Dia kata ahadithu Uthman as-sihah. Ini tak ada dalam nota. Ini penceramah punya. Sebab kalau semua adalah nota, baik tak payah datang kan. Ahadithu Uthman as-sihah kulluha tadullu ala anna mashar ra'si marrah. Hadis riwayat Osman yang sahih-sahih daripada anak murid Osman, semuanya menunjukkan sapu kepala hanya sekali. Ini komentar Abu Daud.
Abu Daud Abu Daud As-Sajistani pengarang kitab Sunan. Sekejap saya bagi tahu sekejap lagi. Dia ni ahli sunnah. Okey. Kata Baihaqi. Baihaqi mazhab apa? Syafi'i. Akidah dia apa? Asy'ari. Dia kata apa? Qad ruwiya min awjuhin gharibah an Uthman radhiyallahu anhu zikru tikrar atau takrar fi mashir ra's illa annaha ma'a khilafil huffaz as-siqat laysat bihujjah inda ahli al-ma'rifah wa in kana ba'du ashabina yahtajju bihi. Semua dia kata telah diriwayatkan daripada wajah-wajah yang gharib, telah diriwayatkan daripada jalan-jalan yang ganjil daripada Uthman, ada tambahan perkataan ulangan sapu kepala, tetapi semua riwayat-riwayat itu bercanggahan dengan riwayat perawi yang hafiz dan siqat, mana perawi-perawi besar, yang mana ia bukan hujjah di sisi ulama yang mempunyai pengetahuan dalam hadis, walaupun sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang bermazhab Syafi'i berhujjah dengannya. Berhujjah maksud nak kata sunnah sapu 3 kali. Jadi Baihaqi yang bermazhab Syafi'i dalam isu ni pun nampak macam dia tak sokong lah. Nampak macam dia agak sedikit cenderung kepada Wahabi. Maksud dia tak pegang satu mazhab lah. Dia mazhab Syafi'i Baihaqi ni, dia tulis Sunan Kubra nak sokong Imam Syafi'i, nak bagi tahu Imam Syafi'i ni ada hujah, ada asal. Tapi dalam isu ni dia tetap kata tak ada yang sahih. Apa kata Imam Nawawi? Ini pun tak ada dalam nota. Apa kata Imam Nawawi bila dia baca pandangan Imam Baihaqi ni? Dia kata apa? Dia kata as-sahih fi ahadits Uthman wa ghairihi mashhur ra's marrah wa qad salama lahumul Baihaqi fi hadha wa qad salama lahumul Baihaqi hadha wa qad sallama lahumul Baihaqi hadha wa i'tarafa bihi wa lam yujib anhu ma'a annahu al-ma'ruf bil intisar madhhab Syafi'i. Imam Nawawi juga mazhab Syafi'i. Dia kata yang sahih daripada hadis Uthman dan selainnya sapu kepala hanya sekali. Dan Baihaqi juga menerima kenyataan ini dan dia mengiktiraf kesahihannya, dan dia tidak cuba menjawab. Dia tidak cuba untuk jawab, untuk menolak orang yang kata sekali itu sunnah. Dia tak cuba. Dia tak jawab pun. Macam mana orang boleh kata 3 kali itu sunnah? Dia pun tak jawab. Maka dia kata, sedangkan dia dikenali sebagai orang yang sentiasa menyokong mazhab Syafi'i. Bila kita baca tuan-tuan, ulama-ulama dulu punya penilaian, kita akan dapati mereka sangat berlapang dada. Bila mereka lihat imam mazhab mereka telah melakukan sesuatu yang tak sama dengan hadis, dalam isu tu mereka akan pergi pada hadis. Ini yang kita sebut selama ni. Yang kita sebut ni bukan makna kita nak kata kita hebat daripada Syafi'i, dah. Tapi bila kita baca pandangan ulama-ulama, tuan-tuan kalau baca yang ni, tuan-tuan nak kata sunnah sekali ke 3 kali? Sekali ke 3 kali? Sekali lah. Siapa yang kata sekali? Abu Daud. Siapa yang kata sekali? Baihaqi. Dia orang ni kira tahap mujtahid ke tak dalam hadis? Mujtahid lah. Sebab tu dia orang kata, dia orang faham, Imam Syafi'i kata idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Bila hadis itu sahih maka itulah mazhab aku. Dia orang faham hakikat ni. Bukan kita yang nilai hadis itu sahih ke tak sahih. Kita hanya mengikut mereka ini, dan mereka memberikan alasan kenapa hadis yang kata 3 kali itu tak sahih. Mereka kata kerana ia riwayat Amir bin Syaqiq, yang mana Amir bin Syaqiq ini dhaif. Ada satu lagi jalan yang mana tambahan tu disebut oleh Abdul Rahman ibn Wardan, dia juga tidak kuat dan tidak kukuh, dipertikaikan hafalan dia. Maka kedua-dua jalan yang menunjukkan sapu kepala 3 kali itu tidak sahih dari sudut riwayatul hadis, dari sudut ilmu hadis riwayah tak sahih.
Jadi sebab tu kita kata yang lebih tepat kepada wuduk Nabi, sapu kepala cuma sekali. Okey. Jadi tuan-tuan, jangan risaulah kalau tukar mazhab dalam beberapa isu, kerana kita dah faham dah. Baihaqi pun buat benda yang sama. Nawawi juga mengiktiraf Baihaqi. Dia tak pernah kata ish Baihaqi. Tak adalah. Sebab Baihaqi dia faham hadis. Okey. Ada dalil yang kata 2 kali juga sunnah sapu kepala ni. Dalil dia apa? Kita tengok atas tadi. Daripada Rubai' binti Muawwidh ibni Afra, Nabi SAW sapu kepalanya 2 kali. Dia mula dengan ke belakang, kemudian dia ke depan, kemudian dia sapu telinga dia, kedua-duanya luar dan dalam. Kata Abu Isa Tirmizi, hadis hasan. Tetapi hadis Abdullah bin Zaid lebih sahih daripada hadis ni dan lebih cantik sanadnya daripada hadis ni. Sebahagian daripada ahli Kufah berpegang dengan hadis ni, antaranya Waqi' bin Jarrah. Hadis ni dia kata sapu kepala 2 kali. Tetapi hadis sapu kepala 2 kali ini dipertikaikan oleh para ulama kesahihan dia. Kerana ada perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Uqail, yang mana dia ni dhaif. Walaupun dhaif, sebahagian ulama cuba untuk fahami 2 kali itu bukan maksud 2 kali macam mana kita faham. 2 kali itu maksud sapu tu sekali ke belakang, sekali ke depan, 2 kali ya. Tapi ada ulama kira yang tu sekali. Jadi tak ada isu lah. Maksudnya kita sapu cuma sekali lah, sekali ke depan dan ke belakang. Mana ke depan dan ke belakang boleh, ke belakang dan ke depan pun boleh, kerana dua-dua ada hadis. Boleh? Boleh? Kita tengok orang ambil wuduk, dia sapu kepala dia 3 kali. Jangan lempang dia. Minta tolong. Kita bincang, bila kita tengok dia sapu 3 kali, kita tahulah dia mazhab Syafi'i dalam isu tu. Dia tengok kita buat sekali, dia pun tengok, okey, Baihaqi. Maksudnya jumhur lah, majoriti lah. Tak ada dah bila tengok orang buat lain, oh sesat, ni sesat, ni sesat. Isu fiqh pun, isu fiqh, hadis dia berbeza-beza kan. Okey, jadi yang sunnahnya hanya sekali.